Bengkel Kerja Pengurusan dan Produksi TV PSS Daerah Kulai tahun 2026 telah memberikan pendedahan yang sangat bermanfaat kepada peserta. Melalui slot pengenalan TV PSS, peserta memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang fungsi, peranan dan hala tuju TV PSS sebagai medium pembelajaran abad ke-21. Selain itu, sesi teknik rakaman angle dan shot serta pembinaan storyboard telah membantu peserta meningkatkan kemahiran teknikal dalam merancang dan menghasilkan video yang lebih berkualiti dan tersusun. Meningkatkan keyakinan peserta dalam penyampaian maklumat secara profesional. Selain itu, memberi idea baharu serta panduan praktikal kepada peserta untuk menghasilkan produk video yang berimpak tinggi. Ilmu yang dipelajari dapat diaplikasikan secara langsung. Secara keseluruhannya, bengkel ini berjaya meningkatkan keyakinan, kemahiran dan motivasi peserta untuk memperkasakan TV PSS di sekolah selaras dengan pendidikan digital masa kini.